Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi saya akan tunjukkan macam mana kita nak paparkan data menggunakan data studio. Okey, jadi kita pergi dulu kepada Google Drive. Saya akan tunjukkan dulu. Okey, Google Drive yang saya gunakan, okey, akaun yang ini. Okey, jadi asalnya kita dah buat tempahan kantin menggunakan Google Form. Okey, jadi ini bentuknya. Okey, ada banyak section sebab kita nak dia jadi cantik lah, pecah-pecah. Okey, tempahan kantin. Okey, ini menu. Okey, contoh boleh saja letak menu apa yang ikut kesesuaian lah. Okey, jadi yang ni kita buat contoh hari Ahad dan hari Isnin saja. Okey, lepas tu ni nama murid yang kita masukkan dan rumusan tempahan. Okey, jadi daripada sini dia akan generate satu Google Sheet. Okey, Google Sheet. Okay, kita buat Google Sheet. Okey, ni contoh yang kita dah try lah masukkan data. Jadi kita dah masukkan nama dan order dia. Okey, ni nama pelajar yang terlibat dan order dia berapa. Okey, so daripada Google Sheet ni dia jadi masalah bila macam kita share Google Form kepada parents order dan dia akan jadi berderet nanti. Jadi macam dia jadi banyak kolom di sebelah kanan. Okey, jadi susahlah untuk guru kelas, pihak kantin untuk baca berapakah order pada hari Ahad, lepas tu hari Isnin sambung kan. Okey, Isnin Selasa ini baru sikit, kalau sampai Khamis dah sampai panjang. Satu hari pula menu ada banyak. Okey, jadi cara untuk memudahkannya salah satunya ialah dengan menggunakan Google Data Studio, di mana daripada data daripada Google Drive ni kita akan tarik bawa ke Google Data Studio. Okey, caranya ialah buka satu tab lagi dan kita typekan datastudio.google.com. Okey, enter. Okey, kat sini pastikan kita bekerja pada akaun yang betul lah. Macam tadi database kita tu dekat mana? Database kita mesti akaun yang sama. Okey, tadi saya gunakan akaun yang ini, so saya akan buka data studio yang ini juga. So barulah dia akan jumpa Google Sheet yang kita simpan dalam akaun yang sama. Okey, yang ni okey, kita akan klik blank report. Okey, dan dia akan terus paparkan apakah data sheet yang kita nak gunakan sebagai database kita. So dalam kes ni kita akan gunakan Google Sheet. Okey, ini pula ni dia akan cari daripada kita punya Google Drive. Okey, macam saya tadi contoh memang saya ada satu saja, responses ni memang auto generated daripada Google Form tu. So saya klik yang ini, dan inilah kalau ada banyak tab dia akan senaraikan lah, pilihlah tab mana yang kita nak bekerja. Contohnya ini memang satu tab saja, so saya akan add. Okey, dan ini add to report. Okey, memang dia akan auto keluarkan table ni. Jadi untuk tidak mengganggu kita punya design kan, kita nak fikir macam mana, kita delete je terus. Okey, dan langkah pertama kita mestilah namakan kita punya worksheet kita ni lah. So kita jangan namakan ni sebagai tempahan kantin, katakan ini kelas 1B. Okey, jadi untuk kelas 1B ni kita akan buat banyak page untuk hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, jadi 5 tab untuk 5 hari. Okey, jadi contohnya untuk hari pertama, okey, kita insert. Okey, ni dekat sini file, insert semua. Saya memang tak akan pergi satu-satu. Lebih baik yang kita belajar sambil kita buat lah. So insert, kita akan ambil table. Okay, so kita letak je kat situ. Jadi kat sini kita kena fikirkan kita nak letak apa yang kita nak paparkan. Jadi mestilah kita nak tengok yang mudah, nama pelajar,
dan dia order apa. Untuk hari Ahad sajalah. So kita akan namakan page ni nanti hari Ahad saja. So kalau kita tengok kat sini, ni fill ni semua dah masuk. Fill ni dah datang daripada, dia tarik automatic daripada kita punya responses tadi. Okay, so Ahad saya mula-mula kat sini saya naklah nama pelajar dulu. Okay, so pilih nama murid ni, saya tarik aja ke dimension. Tu dia keluar nama. Null ni maksudnya tak ada nama. Ada juga yang masuk tak ada nama ni, mungkin edit daripada belakang lah, bukan masuk daripada Google Form. Okey, nama dah masukkan. Kelas tak payah sebab memang kita tahu ni kelas yang kita ambil tadi. Kemudian menu hari Ahad ialah mi goreng, tambah bawah dia. Okey, mi goreng, ada nasi goreng, ada ayam goreng dan air mineral. So ada 4 menu saja. So dia akan jadi 4. So kita pun yang record count ni dia kiraan tahu berapa bilangan. So tak perlulah dalam kes ni. So kita ni kat sini bahagian metrik kita pun pangkah buang. So itu akan keluar. Ini kita pun adjust lah. So kita boleh nampak kat sini. Okay, Ahad siapa yang order kan. Dia lebih mudah nampak. Okey, jadi kemudian ini kita perpanjangkan. Kalau ada ramai order, senang nak tengok dalam satu page sajalah. Okey, so sekarang ni nampak null ni tak cantik. So kita nak edit. Kalau null ni maksudnya tak ada. So kita boleh tukar dia menjadi nilai kosong supaya senang mata kita nampak. So dekat bahagian style ni ialah untuk kita tempat yang kita ubah sesuai dari segi design lah. Table header, table color, nak tukar warna boleh. Okey, nah kat sini missing data, maksudnya data yang tak ada. Dia tulis apa? Kita boleh pilih sama ada tulis no data. Kalau no data, tulis no data, dan macam ada error. So saya suka pilih kosong. So maksudnya kat sini tak ada order. Pelajar yang ini tidak ada order. Dia Adam, dia order mi goreng, nasi goreng, ayam tak order dan air mineral. Macam tu saja. Okey, so ini yang part pertama. Kemudian saya akan tunjukkan selepas ini part kedua ialah macam mana kita nak keluarkan total kat sini untuk mudah cikgu, guru kelas ataupun kantin bagi terus dalam kelas ni pada hari Ahad berapa bungkus mi goreng dia patut terima. Ini untuk bahagian edaran yang mudah kan, edar untuk pelajar dan pelajar. Tapi kita nak tahu total. So macam mana kita nak tambah total. Kemudian saya akan dalam yang seterusnya pula macam mana kita nak tambah page supaya kita boleh buat untuk hari berikutnya lah, hari Isnin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Okey.